Saudara Guna, seorang pemimpin yang setia, seorang pemimpin yang lama berjuang dalam parti, yang tak akan goyah walau apapun tekanan kepada beliau. Dalam pilihan raya ini, beliau memberikan laluan kepada orang baru. Calon yang saya nak umumkan untuk mewakili Pakatan Harapan untuk DUN Seremban Jaya pada pilihan raya negeri pada kali ini ialah seorang pemimpin muda berumur 40 tahun, anak jati Seremban yang mempunyai latar belakang akademik yang baik, dan calon ini ialah saudara Mugundan. Saudara Mugundan adalah seorang anak muda, pemimpin muda. Beliau bukannya seorang yang baru dalam parti, sudah menyertai parti PAP selama lebih daripada 10 tahun, sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 14 tahun. Beliau adalah campaign manager di Seremban Jaya, mengenali kawasan ini dengan rapat, dengan dekat, dan dia pernah juga menjadi pembantu ahli majlis di kawasan DUN Seremban Jaya di bawah saudara Guna. Dan dalam tempoh 2-3 tahun ini, beliau merupakan salah seorang pegawai penyelidik kepada ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri saudara Arif. Kita yakin dengan pengalaman seperti ini, beliau boleh menjadi seorang wakil rakyat yang all-rounder, yang baik, yang boleh berkhidmat kepada rakyat, yang boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kawasan ini tanpa mengira kaum. Nilai kita dalam PAP ialah tak kira calon itu apa kaum, tetapi dia adalah wakil rakyat untuk seluruh rakyat Malaysia, semua kaum di DUN Seremban Jaya ini. Saudara Mugundan bersama-sama seluruh jentera pilihan raya akan berjuang, kita lawan sampai